homemade. Laksa ni laksa beras tau. Kita orang buat sendiri. Kalau orang panggil laksa tepung. Laksa ni pakai tepung beras. Kalau kita orang usually kita akan makan laksa kering yang kita beli kat kedai, kita rendam, lepas tu kita rebus kan. Lepas tu dia punya tekstur tu lain sangat-sangat. Pulut lemak sambal ikan bilis ni kami kukus 2 kali tau. Kami first kukus, kita kukus macam biasa. Second time kita aron pakai santan dulu and then kukus balik so that pulut ni akan tahan lama. Tengok ni, dia punya rupa pun lain. Kalau laksa rendam tu dia macam tiki-tiki licin sikit tau. Ini tak. Ni dia tekstur dia tepung. Sambal ni pula kita masak lama lah untuk mengelakkan sakit perut biar dia masak sambal tu. Then kita bagi free telur sikit. Kami buka setiap hari Ahad daripada pukul 2 sampai habis. Come and try for this.